Okay, berjumpa lagi kita di Orbit Perak FPV. Dan hari ini kita akan terbangkan 5-inch drone kita untuk buat percubaan power loop split S dan juga inverted split S. Tanpa lengahkan masa lagi, ayo kita mulakan. Pakai satu ini titik, okey. Dan sekarang kita akan cuba buat power loop kita. Okey, tu power loop kita. Power loop kita dah berjaya. Kita akan cuba buat inverted split S. Okey, nampak kurang kemas kat situ. Kita akan cuba lagi sekali inverted split S. Oh, itu dia. Nice recovery. Kita kena cantikkan lagi. Oh, tu dia. Tak cantik juga kita punya recovery. Oh, nyaris ya. Lagi sekali. Okey. Dapat. Dapat tapi tak cantik. Okay, sekarang kita cuba buat split S lah. Okey, di pokok ni. Oh, kurang cantik. Split. Oh, tu dia. Terkena pokok tadi sikit. Lagi sekali kita akan cuba split S di pokok ni. Oh, tak cantik. Kurang kemas di situ. Okay. Tu dia inverted split S. Berjaya kemas kat situ. Ui, sekali lagi. Oh, jatuh. Okey. Okey, tadi jatuh sebab tu kita cuba buat inverted split S. Okey, drone crash lah, tapi masih elok. Frame dia sangat-sangat kukuh lah. Crash pun. Cuba bila crash tu seeloknya crash je, kita terus disarm lah supaya propeller kita elok. Okey. Ayo kita teruskan training kita. A few moments later. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.